Guys, ada klien saya pernah rugi hampir 20% dalam satu investment, tapi ada 3 pengajaran yang sangat berharga yang kita boleh belajar daripada sini. Tengok video sampai habis guys. Yang pertama adalah jangan FOMO. Ramai orang bila dia nampak harga aset tu naik laju, terus rasa takut dan terus rasa macam tertinggal. Hakikatnya, bila ramai yang baru nak masuk, selalunya orang yang lama dah pegang aset tu dah mula nak ambil untung. Akhirnya, yang masuk paling lewat biasanya yang akan tanggung risiko paling besar guys. Yang kedua, jangan letak duit sekaligus dalam satu pelaburan kalau mental tak betul-betul kuat. Klien saya biasanya melabur dalam beberapa aset, tapi kali ni dia buat keputusan untuk masuk sekaligus all in dekat satu aset ni. So, bila harga terus jatuh, kesan pada portfolio memang akan terasa, jadi emosi pun nanti mulalah terganggu sebab setiap hari nampak nilai pelaburan semakin susut. Yang ketiga, jangan melabur dalam sesuatu yang kita sendiri belum betul-betul faham, dan dalam kes ni, aset yang dipilih klien saya ni bukanlah bidang yang dia biasa kaji. Jadi, bila pasaran tu bergerak bertentangan dengan jangkaan dia sendiri tak yakin sama ada nak pegang ataupun jual aset tersebut. Sebab itu, sebelum melabur, saya cadangkan kita fahamkan dulu apa yang kita beli dan kenapa kita beli aset tersebut. Nasib baik jumlah pelaburan tu bukanlah terlalu besar dan portfolio dia masih ada aset lain yang membantu mengimbangi kerugian tersebut. Di sinilah pentingnya diversification, iaitu satu pelaburan tu mungkin tak menjadi, tapi keseluruhan portfolio tu masih boleh kekal sihat sebab kita ada aset lain yang kita simpan. Pernah tak anda buat keputusan pelaburan yang akhirnya mengajar sesuatu yang tak boleh dibeli dengan duit? Kongsi pengalaman anda dekat ruangan komen. Kalau rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa like, follow dan share kepada kawan-kawan atau ahli keluarga yang baru nak mula melabur. Mungkin satu daripada nasihat ini boleh dijadikan sebagai pengajaran.